Bahayakah bersenam? Waktu malam. Aktiviti sukan yang lasak, berat, dan berintensiti tinggi boleh membahayakan kesihatan. Jika sukan dilakukan 90 minit sebelum tidur, badan akan merembeskan hormon adrenalin yang menyebabkan kadar denyutan jantung menjadi laju. Ini meninggikan kadar pengaliran darah dalam otot yang akan mengganggu tidur yang cukup. Waktu tidur yang cukup untuk dewasa ialah 7 ke 9 jam. Kekurangan tidur akan mengganggu kitaran proses biologi dalam badan. Ini mengganggu kesihatan fizikal dan mental seseorang. Tabiat minum, makan selepas bersukan pada lewat malam juga harus dielakkan. Sukan yang berintensiti rendah dan sederhana boleh dilakukan pada waktu malam. Contoh seperti yoga, berjalan kaki, dan senaman regangan badan. Bersukan adalah keperluan setiap dari kita. Elakkan melakukan sukan berintensiti tinggi waktu malam, terutamanya 90 minit sebelum waktu tidur.